سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمد. بسم الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله. Setiap kali menjelang bulan Ramadan, solat sunat tarawih secara berjemaah di masjid pastinya antara ibadah dinanti-nantikan umat Islam. Bagi memudahkan ibu bapa, sebuah masjid di Negeri Sembilan mengambil inisiatif menyediakan nursery Ramadan bagi menempatkan kanak-kanak. Laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Tepat sahaja jam 8.15 malam, kanak-kanak berpusu-pusu masuk ke ruang Dewan Utama Masjid Putra Nilai Negeri Sembilan. Permainan supa-dupa, tayangan cilik serta permainan isukan antara yang disediakan buat anak-anak jemaah yang berusia 3 hingga 9 tahun. Seronok ke datang sini? Seronok. Sebab apa? Ada supa-dupa. Ada apa tah? Yang untuk ni. Datang sini seorang-seorang ke? Tak, dengan mak keluarga. Dengan keluarga. Awak ada adik-beradik lain? Ada? Ada. Mana lagi adik-adik? Dekat sana main. Berkonsepkan pusat jagaan kanak-kanak, ia bukan sahaja membantu golongan ibu bapa untuk fokus beribadah sekaligus memberi keselesaan kepada jemaah lain untuk menunaikan solat dengan tenang. Inisiatif yang baik ini memberi kemudahan kepada kanak-kanak untuk mendekatkan diri mereka ke masjid. Walaupun ibu bapa boleh berjemaah tarawih, tetapi anak-anak rasa selamat berada dalam dewan yang baik inilah. Seramai 6 sukarelawan masjid disediakan bagi satu-satu masa untuk mengawasi kanak-kanak. Mereka mesti berdaftar sebelum masuk ke sini dan akan ada penjaga di kalangan sukarelawan masjid yang akan menjaga sepanjang solat tarawih berjalan, dan mereka tidak dibenarkan keluar melainkan penjaga dia datang ambil. Inisiatif mewujudkan nursery Ramadan itu diharap dapat memberi contoh kepada masjid dan surau lain untuk menjadi tempat yang mesra dan selesa kepada jemaah termasuk kanak-kanak.